Hai, Cikgu Hazwani di sini. Untuk episod seronoknya Bahasa Melayu kali ini, kita akan belajar perbandingan semacam. Apakah itu perbandingan semacam? Perbandingan semacam merupakan sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Umumnya digunakan dengan perkataan seperti macam, seperti, bagai dan juga laksana. Mari kita tengok contoh-contoh perbandingan semacam. Adil macam hakim. Berani macam harimau. Cepat macam kilat. Tubuh macam kapas. Harum macam bunga. Jernih macam cermin. Keras macam batu. Lambat macam kura-kura. Manis macam madu. Dan cantik macam bidadari. Tapi kan cikgu, macam mana nak bina ayat menggunakan perbandingan semacam? Jangan risau, Cikgu Hazwani kan ada. Mari cikgu tunjukkan. Contoh ayat pertama. Encik Mustaqim merupakan guru disiplin sekolah. Beliau sangat garang seperti harimau. Ayat kedua pula. Rumah banglo Datuk Alif sangat indah seperti mahligai. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga ialah Makcik Kia berniaga nasi lemak setiap hari. Beliau memang rajin macam semut. Sekarang murid-murid dah tahu kan apa itu perbandingan semacam. Lepas ni kamu boleh praktikan dalam kehidupan seharian kamu. Semoga bermanfaat. Sebelum tu jangan lupa subscribe, komen, like and share cikgu punya video ni ya. Terima kasih.